Mustahil lah barang dah pelupusan tu kita nak masak bagi kita pun dah berniaga lama lah. Saya ingat benda tu mustahil lah Saya rasa satu penganiayaan lah. Saya kata dia buat benda ni macam satu penganiayaan, dan kira insyaAllah lah kalau benda tu kita akan betulkan balik. Betul lah. Memang kita asalnya kita masa dulu saudara ni Manikanda ni selalu dah 3 tahun dah dia ambil barang-barang pelupusan daripada kedai kita. Dah 3 tahun. So benda tu kita boleh pelupusan ni kita tak boleh makan lagi dah benda tu. Only binatang yang pasal itu kita bersihkan benda tu. Kalau kita biarkan benda tu dia rosak bau tau, kari semua kan. So kita bersihkan untuk bagi haiwan. Kita nak bagi walaupun haiwan kita tak boleh hina macam tu. Betul tak? Kita bersihkan nak benda tu nak bagi elok lah. Itu saja. Itu tujuan kita, bukan lain. Sebagai pelanggan kita tak marah. Pasal apa? Dia sampai pelanggan bila dia nampak dia berhak mengadu. Tapi cara tu tak kena. Pasal apa? Dia viralkan. Boleh bincang dengan kita. Ni tak bincang, terus masuk viral, menjejaskan perniagaan kita. Patutnya dia tanya dulu. So kita nak betulkan keadaan, cakap cerita yang sebenar. Benda tu patutnya tanya management dulu. Dia tak tanya, semua tahu dia viral. Ini saya ada ke satu fitnah tak kira tak menasabah lah saya kata. Viral dah masuk, orang dah komplain. Itu yang KKM ambil tindakan, itu memang patut. Walau saya pun sebagai pegawai kerajaan, saya akan ambil tindakan viral. Perception, salah faham ni. Ini perception orang. Dia kata, ada ke benda tu basuh? Tapi saya rasa inilah kata penganiayaan tau. Something like revenge, saya tak tahulah. Pasal apa dia nak pergi dapur sampai nak ambil gambar? Padahal dia tu bukan pelanggan kita tau. Bukan pelanggan kita. Why? Question mark. Tapi kita tak nak tuduh tau. Kita anggapkan dia sebagai pelanggan. Dia datang, dia nampak, dia viral, okeylah viral. Tapi dia tak rujuk tau. Dia patut boleh bincang dengan management. Dia terus dia hukum orang, boleh ke macam tu? Tak boleh. Macam KKM tu kita tak boleh salahkan. Pasal apa? Memang kerja dia. Bila orang komplain, mesti dia kena ambil tindakan. Itu kita akur. Apapun keputusan dia orang, kita terima. Kita tak ada kata, kita bantah, tak ada. Tapi ini pun kira kebaikan untuk restoran. Jadi adakah Pak Dato' nak ambil tindakan undang-undang kepada penyebar video? Tak, kita tak fikir lagi, belum lagi. Tak, kita tak buat. Pasal apa? Benda ni baru bermula. Melainkan dia ada unsur-unsur lagi fitnah, dia buat lagi viral yang tak menasabah. Yes, kita ambil tindakan. Sekiranya tak ada habis ini, kalau betul boleh terima, kita tunggu keputusan. Kita laporan polis kita dah buat. Kita tunggu laporan polis macam mana, dan juga KKM. Kita harapkan KKM je. Ini berkaitan dengan kesihatan. Bukan hal lain, kecurian ke jenayah ke, tidak. Ini halnya kesihatan. So kita tundukkan jawapan daripada KKM saja. Kalau KKM kata benda tu tak betul, kena akur lah. Itu kita bermula daripada bermula pada tahun 2016 lah. And then untuk Ramanayas tu kita dah start daripada tahun 1956. Tak pernah berlaku begini kan? tak ada. Ini first time lah. Nak menunding jari, nak kata itu salah, ini salah, tak guna, no point. So kita just follow what are the procedures, apa yang termasuk dalam undang-undang, we just follow itu. Nama saya Manikanda Krishnasamy. Yang macam RB Restaurant kan, dia sentiasa bagi saya barang pelupusan makanan untuk haiwan-haiwan liar lah. Saya yang sentiasa malam, saya setiap hari selepas pukul 12 atau 1, saya datang kutip. And then yang saya minta dengan owner, basuhkan daging-daging atau apa-apa yang sisa-sisa. Pasal kalau kena minyak, haiwan-haiwan itu akan dapat kurap. Lagipun semua restoran saya minta basuh, bukan restoran RB saja. Yang macam ni saya buat sejak 5 tahun selepas PKP sampai sekarang. Sampai sekarang tak tinggal masa. Walaupun masa tu singkat, pukul 7 saya start untuk kutip sampai pukul 1. Bukan untuk haiwan liar saja, macam haiwan kucing, tikus, burung, banyak lah.